Sudah sedia maklum bahawa program ini merupakan salah satu dasar yang menggalakkan institusi peladang untuk memiliki jentera dan peralatan kecil pertanian untuk mengusahakan sawah dan ladang tuan-tuan puan-puan tanpa banyak bergantung kepada servis provider. Melalui inisiatif ini, peladang akan dapat mengurangkan kos operasi, menyediakan tanah pertanian yang berkualiti dan kawasan yang diusahakan lebih luas, di samping menambah pendapatan melalui upah kerja pertanian serta penggunaan jentera dan peralatan kecil. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah melaksanakan satu program penyerahan untuk geran pemadanan yang diterima oleh 185 orang ahli di peringkat LPP Negeri Perak. Saya mewakili Lembaga Pertuan Peladang Negeri Perak dan Pertuan Peladang Kawasan mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan oleh pihak Lembaga Pertuan Peladang, di atas sokongan yang telah diberikan, dan kita mengharapkan dengan penyerahan kejenteraan ini akan dapat membantu dan meningkatkan hasil ahli-ahli di seluruh negeri Perak. Terima kasih kepada HK di atas sokongan untuk pelaksanaan program. Terima kasih kepada kejuruteraan di atas kesudian untuk memberi kelulusan di atas peruntukan, dan juga tidak lupa juga kepada ketua pengarah kita di atas kesudian untuk hadir bersama-sama dengan kita punya pengurusi Lembaga Pertuan Peladang di Majlis Perasmian dan juga penyerahan program ini. Terima kasih LPP kerana memberi mesin penyembur steel blower kepada petani. Terima kasih LPP.